Assalamualaikum, hai korang, selamat kembali ke YouTube channel Cik Marok TV. Okey, untuk episod Aquascape kali ni saya nak buat setting aquarium yang kecil aquarium kecil yang ni. Aquarium kecil je, satu tangan pun boleh pegang. Aquarium yang bersaiz lebih kurang, box ni lebih kurang dalam satu kaki lah kot. So saya nak buat setup aquascape yang bersesuaian dengan kita nak letak dekat ruang pejabat. So jom kita tengok apa yang saya nak buat dengan aquarium kecil ni. Saya buat aquascape, saya set up cara saya sendiri bukannya profesional ke, bukan amatur apa, tak, cara Cik Man. Dia di tengah-tengah, dia tak ada orang kata amatur, tak ada profesional, cara Cik Man tersendiri. Okey guys, jom kita tengok. Saya akan set up untuk aquarium saiz kecil ni. Kita akan mula-mula sebab aquarium ni saya dah cuci dah pun. Saya dah siap cuci. So mula kita akan letak aquasoil dulu. Sekejap saya ambil aquasoil. Ni ada lebihan aquasoil yang saya beli hari tu. So yang ni lebih kurang dalam 1 kilo lah packing kecilnya ni. Jadi kita akan tuangkan aquasoil ni ke dalam aquarium dulu. Okay guys. Okay, Mocha akan tolong saya untuk tuangkan aquasoil ke dalam aquarium ni. Berapa banyak aquasoil kita nak pakai pun sebenarnya dia ikut kita lah, dia tak kisah pun. Janji dia cukup rata seluruh aquarium tu, itu pun dah okey dah. Dapat tebal dengan 1 inci ke setengah inci pun bagi saya dah cukup okey dah. Okey, ini aquasoil yang kita dah ratakan di dalam aquarium ni guys. Okey, saya akan susun kayu ni. Yang ni kayu ni saya ada letak benih pokok, tapi nampaknya tak berapa menjadi, dia tak banyak naik. Ikutkan kalau kau nampak tu yang bintik-bintik coklat tu benih dia lah, tapi tak naik. Tapi tak apa, so kita decorate je guna benih kayu ni. Okey, jom kita start susun lah. Ikut kreativiti masing-masing lah. Kalau korang nak susun ni macam pada saya, saya letak je, ikut mana yang muat, saya terus susun je. Okey, kita masukkan pula moss sebagai lantai dekat bawah ni guys. Macam ni saya buat. Okey, moss macam ni biasanya kita boleh dapat dia dekat kawasan tinggi, contohnya macam kawasan berbukit, air terjun, dan dia ada dekat contohnya macam dekat kayu-kayu lama ataupun batu-batu yang berada di tepi sungai itulah. Nak kutip moss ni bukannya mudah juga guys, kita kena berhati-hati. Kalau kita tak berhati-hati, kita tak guna macam tool, contohnya macam pisau ke apa, kadang-kadang moss tu dia akan hancur berkecai. So memang kalau nak ambil dia dekat antara batu atau kayu tu, memang kena petik secara berhati-hati lah orang kata. Satu bagus moss ni, bila kita letak dia dekat dasar aquarium macam ni, bila kita isi air, biasanya moss ni dia tak akan terapung. Ada juga setengah moss, dia ada pokok-pokok kecil yang melekat sekali. Yang ni yang buat dia nampak lagi cantik lah guys. Ini adalah susunan cara Cik Man. Bubuh, tekan je. Janji melekat guys. Moss ni dia jenis tajam-tajam sikit, dia punya daun memang cantik. Kita penuhkan ruang-ruang yang kosong ni. Mana yang ada ruang-ruang ni, kita sumbat je moss-moss ni dekat celah ni. Mana yang rasa boleh muat lagi, kita bubuh je. Contoh moss ni kita letak kat tepi ni guys. Kalau korang ada penyepit, pakai penyepit lah, lebih bagus lah, dia akan jadi lebih kemas lah daripada guna tangan macam ni sebenarnya. Okey, dah siap. Cantik tak? Okey guys, seterusnya untuk pokok air hydrelia ni, yang saya ambil dekat Perlis hari tu, yang ni saya akan potong-potongkan dia dan saya akan ikatkan dia dengan batu lah, dengan batu.
untuk menghasilkan orang kata satu cabang pokok lah dalam akuarium. Batu yang saya gunakan adalah batu ni. Saya akan ikat getah lah dekat batu ni, pokok hydrelia ni guys. Okey, sebab nak buat ni dia saya tak perlu tunjukkan lah sebab leceh sikit nak pegang kamera, nak ikat dia semua, banyak kerja so tunggu dah siap nanti saya tunjuk hasil dia. Okey. Okey, dah siap. Macam ni lah hasil dia. Lepas saya seal dia dengan plastik, and then saya ikatkan guna getah dekat batu supaya dia kekal tenggelam dekat dalam air lah. Macam ni. Okey, dah siap setup aquascape kita. Macam ni lah cara Cik Man buat. Macam mana? Cantik tak guys? Kalau korang nak minta saya tolong buat boleh juga, tapi cara Cik Man lah. Macam ni lah cara Cik Man, messy sikit. Okey, setelah air diisi dalam akuarium, maka aquascape kita akan nampak seperti ni lah. Macam mana? Okey tak guys? Sila komen dekat bawah. Apa agaknya saya nak buat dengan tempurung ni. Moss pun nampak macam ada banyak lebih lagi. Kejap. Pokok ni. Okey, tak apa. Tunggu je, tengok je apa saya nak buat. Okey guys. Inilah dia hasilnya. Saya tempek-tempekkan lebihan-lebihan moss tu dekat tempurung kelapa ni. Macam mana? Cantik tak guys? Sesuai untuk tempat persembunyian ikan kat dalam akuarium nanti. Kalau korang tertanya-tanya macam mana saya buat, untuk dekat tepung kelapa ni saya menggunakan gam aquascape guys. A few moments later. Okey, saya dah sampai dekat office bini tersayang. Sekarang ni saya tengah unboxing filter pump untuk akuarium tadi. Saya gunakan filter pump jenama Dolphin H80 yang paling kecil lah, sesuai lah untuk saiz tank tu. Inilah dia pump dia, tak besar, kecil je. Selain daripada top brand seperti Sobo, saya memang recommend korang untuk beli filter pump jenama Dolphin ni. Sebab apa? Dia tahan lama dan bunyi dia senyap. So dia antara brand yang kualiti jugalah, selain daripada Sobo ataupun lain-lain brand yang mahal-mahal tu. Selain daripada bubuh span je, saya cadangkan pada korang untuk letak cakul ni sebab cakul ni dia menyerap amonia dan juga boleh mengurangkan bau dekat akuarium korang. Okey, untuk menjaga kestabilan pH pula, korang boleh guna coral ni letak je kat dalam ni. Okey, last sekali bolehlah letak batu-batu biomedia ni letak sebiji 2 pun cukup lah, sebab kita punya filter pun tak besar mana. So setakadar yang mana muat lah kita bubuh. Okey, kita masukkan semua dekat dalam ruang di sebelah pump ni sumbat-sumbat je guys. Okey, last sekali barulah kita masuk bio sponge ni guys. Bio sponge ni saya dah kerat 2 lah untuk memuatkan di dalam ni selepas saya letak segala media-media kat dalam tu tadi. Okey, selepas selesai semua biomedia dimasukkan ke dalam filter pump, jom kita pasang dia dan kita tengok berfungsi ataupun tidak. Okey, sebelum korang nak on korang punya filter pump tu, jangan lupa isi air dulu ke dalam pump ni supaya dia boleh tarik air untuk keluar dekat dia punya filter tu lah. Guys, dah siap dah.
aquascape untuk office, aquarium kecil kita. Aquarium kecil dalam lebih kurang sejengkal lebih sikit daripada jari saya. Okey, buat masa ni air masih lagi orang kata cloudy sebab saya drive tadi daripada rumah sampai ke sini, jadi dia gegar-gegar menyebabkan dia cloudy teruk lah. Tapi sebabkan kita dah pasang filter, so besoknya insyaAllah lah, ataupun lagi sejam tu dia akan clear lah air dia akan jadi clear dan kita akan nampak lah hasil dia yang cantik-cantik saya buat ni. Ok guys, inilah dia hasil sentuhan aquascape buatan Cik Man. Daripada atas nampak sangat. Besok kita akan tengok yang bersih clearnya pula. Ok guys, inilah dia. Ok guys, itulah dia tadi hasil kerja aquascape saya yang saya buat khas untuk office saya punya wife lah. Sekarang ni saya ada di office dia dan saya baru lepas setup lah aquascape tu untuk dia. Dan kita akan letak ikan angelfish lah. Saya ada seekor angelfish kat rumah yang belah-belah hitam putih tu, dan saya akan beli lagi seekor angelfish lah biar dia berpasangan kat dalam tu. Ok guys, itulah dia. Dan kalau korang ada apa-apa pertanyaan berkenaan dengan aquascape cara Cik Man, saya tak profesional, jadi janganlah tanya benda-benda yang saya tak boleh nak jawab sangat lah. Bab-bab yang high tech, low tech semua tu, saya buat ni adalah cara Cik Man sendiri. Cara Cik Man ni dia tak pro, dia tak noob, dia di tengah-tengah macam saya cakap tadi. Dia macam tu, style kampung. Ok guys, pada yang baru menonton YouTube channel Cikman.tv, jangan lupa like, komen, subscribe, tekan butang notifikasi. Pada yang kembali menonton, terima kasih banyak sebab support YouTube channel Cikman.tv. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video-video seterusnya yang lebih menarik lagi. Ok guys, kita jumpa lagi. Bye.